Okay guys, kembali lagi dalam episod terjah. Tiba-tiba ada episod bersama saya Raida MacPig. Okay, so sekarang kita berada di 3C Garage. Salah satu dealer dulu yang betul-betul tepi jalan je. Kalau korang datang, korang lalu boleh nampak dah 3C Garage ni. Nak cari tayar dulu, tayar apa yang ada kat sini? Jom kita masuk dalam. Okay, sekarang kita dengan Abang Black daripada 3C Garage. Dah berapa lama dah kerja kat 3C Garage ni? Dekat 2 tahun lah. Nak dekat 2 tahun. Kedai ni dah berapa lama Dah 5 tahun. Dah 5 tahun. Black dekat 3C Garage sebagai apa? Sebagai runner, buat kerja-kerja luar. Sekali menjaga kemaslahatan kedai gitu. Untuk tayar duro, model yang mana paling banyak orang cari kat 3C Garage? Yang banyak orang cari ialah tayar DM 1325 lah. 1325 tayar baru tu kan. Kalau macam specialty kedai, kita tahu kedai ni memang kuat buat modified. Lain daripada tu, apa lagi? Ada pergi race ke? Belum ada lagi lah. Belum ada lagi. Dulu ada lah. Oh, dulu ada. Lain apa? Tu drag lah dulu Bosman. Ada tak macam promo raya ke untuk kedai? Tu ada je, cuma yang dekat TikTok tu boleh tengok ada promosi apa semua. Okey, ngam. Ada promosi. So apa-apa promosi boleh tengok dekat TikTok 3C Garage. And pesanan sikit untuk orang kat luar sana yang nak cari tayar duro. Tayar duro, kalau nak cari tayar duro boleh datang ke 3C Garage Batu Cape. Jalan Ipoh pun ada. Dan kita tepi jalan je. Boleh nampak kat sini, signboard besar. Signboard besar ke dabak punya. Okey, ngam. Mantap. Selamat Hari Raya daripada Duro dan 3C Garage. Kepada geng-geng PCO, Y15, Y16, RS, LC, korang nak buat apa spek pun, korang boleh datang ke 3C Garage. Yang paling penting, nak cari tayar dulu, datang ke 3C Garage. Daripada tepi jalan pun korang dah boleh nampak kedai ni. And dia ada 2 cawangan, iaitu di Batu Cave dan juga Jalan Ipoh. So, apa lagi? Kalau nak diskaun, sebut nama Pink. Beaver!